Kau tengok list berita minggu ni? Best kan? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Buletin Gadget Wiser pada minggu ni. Saya Amirul Irfan. Sekarang dah pun masuk bulan Ramadan, jadi sambil korang bersahur ataupun berehat lepas tarawih, jom kita tengok apa perkembangan menarik pada minggu ni. Antara sorotan utama, TV Android telah diserang botnet, Malaysia menjadi destinasi pilihan ARM Holding, serta kajian membuktikan pemain Counter-Strike membuat keputusan lebih cepat. Dan banyak lagi berita-berita menarik yang menanti anda. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mula. Void Botnet serang TV Android di Malaysia. Pengguna TV Android di Malaysia kini berdepan ancaman serius apabila Void Botnet mula menyerang peranti ini, menjadikannya alat bagi aktiviti cyber berbahaya tanpa disedari pemilik. Botnet ni mampu mengawal TV Android yang terjangkit dan menggunakannya untuk serangan cyber, pelambungan mata wang kripto haram serta penyebaran virus. Antara tanda-tanda yang perlu diberi perhatian termasuk TV menjadi perlahan tanpa sebab, munculnya iklan pelik secara tiba-tiba serta aplikasi yang tidak dikenali terpasang secara sendiri. Untuk mengelakkan risiko ini, pastikan anda hanya memuat turun aplikasi daripada sumber rasmi, mengemaskini perisian secara berkala dan menggunakan pelindungan security tambahan. ARM Holding pilih Malaysia sebagai pusat operasi. Malaysia terus menarik perhatian syarikat teknologi global. ARM Holdings kini memilih Malaysia sebagai salah satu pusat operasinya. Bagi yang tidak mengenali ARM, ia merupakan syarikat yang mereka bentuk chip pemprosesan yang digunakan dalam hampir setiap telefon pintar di dunia. Keputusan ARM untuk melabur di Malaysia bakal membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan dalam sektor teknologi, menjadikan Malaysia lebih kompetitif dalam industri semiconductor dan memberi peluang kepada syarikat tempatan untuk bekerjasama dalam pembangunan teknologi. Dalam langkah ini, Malaysia semakin hampir menjadi hub utama dalam industri chip global. Kajian, pemain Counter-Strike membuat keputusan lebih pantas. Berita menarik buat peminat permainan video. Kajian dari University California mendapati pemain Counter-Strike lebih cekap membuat keputusan berbanding individu biasa. Kajian ini membandingkan pemain tegar permainan FPS iaitu First Person Shooter dengan mereka yang jarang bermain. Hasilnya menunjukkan pemain bahawa FPS mempunyai refleks lebih pantas, keupayaan membuat keputusan lebih baik dalam tekanan serta kemahiran analisis persekitaran yang lebih tajam. Jadi jika ada yang mengatakan permainan video ini membuang masa, sains kini membuktikan sebaliknya. Malaysia catat kes kebocoran data dan peningkatan scam. Satu perkembangan yang membimbangkan. Malaysia kini antara negara dengan kadar kebocoran data tertinggi di Asia. Malah kes panggilan scam meningkat hampir 83% untuk tahun ini. Data peribadi rakyat sering bocor ke dark web dan antara modus operandi scam yang paling banyak dilaporkan termasuk pelaburan kripto palsu, panggilan menyamar sebagai pegawai bank atau LHDN serta pautan phishing yang mencuri maklumat perbankan. Justru pengguna dinasihatkan untuk lebih berwaspada terhadap tawaran yang terlalu baik untuk dipercayai. Ingat, data pribadi adalah aset yang paling berharga. Era Skype bakal berakhir ditamatkan pada Mei ini. Selepas 2 dekad beroperasi, era Skype bakal berakhir. Microsoft mengesahkan bahawa perkhidmatan Skype akan dihentikan sepenuhnya pada Mei ini. Persaingan sengit seperti Zoom, Google Meet dan juga WhatsApp Call telah menyebabkan jumlah pengguna Skype semakin berkurangan. Microsoft kini memberi tumpuan kepada Teams yang mana lebih relevan dalam sektor korporat. Bagi pengguna setia Skype yang masih menyimpan history chat ataupun fail penting, pastikan anda membuat backup sepenuhnya sebelum perkhidmatan ini ditamatkan. Travel eSIM kini tersedia di Touch 'n Go e-wallet. Bagi yang gemar mengembara ataupun travel, ini berita baik. Touch 'n Go e-wallet kini menawarkan travel eSIM membolehkan anda melayari internet di luar negara tanpa perlu menukar SIM fizikal. Pengguna hanya perlu membeli eSIM melalui aplikasi, memilih negara destinasi dan mengaktifkannya sebelum berlepas. Setakat ini, eSIM menyokong lebih 30 buah negara termasuk Jepun, Korea, UK dan juga Australia. Dengan kos lebih jimat ni berbanding roaming biasa, travel eSIM ni menjadi pilihan yang berbaloi untuk mereka
mereka yang sering keluar negara. Jadi itulah dia berita-berita menarik pada minggu ni. Ada perkembangan menarik dan ada juga isu yang membimbangkan. Sekarang bulan puasa, jangan lupa untuk jaga kesihatan, banyakkan amalan, dan kalau korang tengah scroll sambil tunggu waktu berbuka, pastikan follow akaun Wiser untuk berita teknologi ataupun video-video menarik seterusnya. Saya Amir Irfan dan jumpa lagi kita di next video. Selamat berpuasa.